Assalamualaikum, hai semua. Kali ni SK nak kongsikan satu resipi biskut raya yang sangat klasik, iaitu biskut semprit dahlia. Biskut semprit ni bila dimakan terasa rangup dan cair di mulut dan tak mudah berderai. Di mana dalam resipi ni SK menggunakan satu bahan yang akan membuatkan biskut ni menjadi rangup. Dan SK ada kongsikan tips untuk mendapatkan semprit yang cantik dan bunga yang tak jatuh atau kembang bila dibakar. Okeylah, tanpa berlengah lagi, jom kita masuk dapur ya. Untuk mendapatkan biskut semprit yang sedap, SK menggunakan pure butter jenis salted. Tapi kalau nak gunakan margarin pun boleh. Butter ni SK baru keluar daripada peti sejuk. Kemudian SK akan potong pada cube yang lebih kecil untuk mudah kita nak lembutkan dia. Kalau nak buat semprit, SK lebih suka guna butter yang sejuk dari yang cair. Ini adalah tip untuk elakkan butter kita cepat cair bila digaulkan dengan gula nanti dan boleh menyebabkan kita punya bunga semprit ni kembang dan jatuh. Kemudian masukkan butter dalam mangkuk yang besar dan ketepikan dia. Seterusnya kita akan ayak bahan kering. Masukkan 1 cawan tepung jagung, 1/4 cawan tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu ni akan buatkan biskut kita menjadi lebih rangup. Masukkan 1/3/4 cawan tepung gandum dan masukkan tepung yang terakhir, iaitu 1 cawan tepung kastad. Kesemua tepung ini perlu diayak untuk mendapatkan adunan dough yang halus dan tidak berketul. Ingat ya, wajib diayak dulu. Kemudian pecahkan 1 biji telur grade B. Dan ambil kuningnya sahaja. Butter ni seberat 250 gram yang masih sejuk dan sedikit lembut. Butter ni SK akan lembutkan ia menggunakan sendok kayu atau nak guna spatula pun boleh. Tekan-tekan sikit untuk lembutkan ia. Bila butter ni dah lembut sikit, barulah kita akan masukkan gula icing. SK akan ayak dulu gula icing ni. Gula ni disebabkan ia berketul-ketul, jadi SK akan ayakkan dulu untuk mudah disebatikan. Gula icing ni SK guna dalam 3/4 cawan. Sukatannya sedang elok saja kemanisannya. Penggunaan gula icing ni akan membuatkan biskut semprit kita menjadi lebih gebu. Kemudian, kacau butter dan gula menggunakan sendok kayu saja. Aduk perlahan-lahan sehingga ia sebati. Jangan aduk sampai ia kembang ya. Nanti bunga semprit akan jatuh bila dibakar. Ingat ya tip ni. Kemudian masukkan 1 sudu kecil esen vanila untuk kurangkan bau hanyir telur. Masukkan sedikit pewarna kuning untuk dapatkan semprit yang cantik. Masukkan 1 biji kuning telur grade B. Kacau perlahan-lahan sehingga ia sebati saja ya. Jangan sampai ia kembang. Seterusnya, masukkan bahan kering yang telah diayak tadi. Masukkan tepung sedikit demi sedikit dan kacau sehingga ia sebati dan membentuk dough yang lembut.
Seterusnya, untuk lebih mudah dan nak agak tepung ni banyak mana, SK guna tangan sajalah untuk menguli. Masukkan tepung sedikit demi sedikit dan uli sehingga mendapatkan dough yang tak lekat di tangan dan lembut untuk mudah ditekan dengan acuan. Tips, jika adunan ni terlalu lembut dan melekat di tangan, tambahkan sedikit tepung gandum dan uli sehingga ia menjadi dough yang lembut dan tak melekat. Tapi kalau dough menjadi keras, tambahkan sedikit butter dan uli sehingga dapatkan dough yang lembut. Dough samprit ni dia lebih lembut daripada dough kita buat biskut biasa ya. Kemudian rehatkan adunan ni selama 10 minit. Adunan ni perlu ditutup untuk mengelakkan ia menjadi keras. SK menggunakan plastik wrap untuk menutup adunan ni. Seterusnya, SK nak potong dulu buah ceri untuk dihiaskan di atas samprit nanti. Ceri ni SK akan potong kecil-kecil. Kalau nak gantikan ceri ni dengan coklat chip pun boleh, atau nak letakkan filling strawberry pun boleh di atas samprit ni. Terpulanglah ya. Ni adalah loyang yang SK gunakan. Loyang aluminium ni SK hanya oleskan dengan margarin saja untuk elakkan ia melekat. Tapi kalau guna loyang hitam ni, kita perlu alaskan dengan kertas baking paper yang disapukan dengan sedikit margarin di bawahnya. Ni acuan samprit yang SK gunakan. SK guna acuan tembaga pecah 10. Kalau nak guna acuan plastik pun boleh, terpulanglah ya. Ambil sedikit dough dan tutup mangkuk adunan untuk elakkan ia menjadi keras. Kemudian dough ni dimasukkan ke dalam acuan dan tekan secara menegak di atas loyang pembakar. Kita akan ulang langkah ini sehinggalah habis. Kemudian kita akan hiaskan samprit ini dengan potongan ceri untuk menaikkan seri biskut kita ni. Tekan sedikit untuk lekatkan ia. Tips sebelum membakar, samprit ni perlu direhatkan selama 30 minit di bawah kipas sebelum dibakar. Tujuannya untuk mengelakkan kelopak bunga jatuh semasa dibakar. Sementara tu, kita boleh panaskan oven selama 10 minit sebelum dibakar. Kita akan bakar biskut ni pada suhu 150 darjah selama 25 hingga 30 minit menggunakan api atas dan bawah bergantung pada oven masing-masing. Bakar sehingga bawah biskut ni menjadi sedikit coklat ya. Bila biskut ni dah masak, ia perlu disejukkan terlebih dahulu sebelum disimpan di dalam bekas kedap udara. Alhamdulillah, siap sudah biskut samprit klasik ataupun biskut dahlia yang langup dan cair di mulut bila dimakan. Yang penting, ia tak mudah berderai bila disimpan. Okeylah, sampai di sini saja perkongsian kali ini. Jumpa lagi ya. Bye.